Pada kaum isteri kat luar sana, kalau you all masih gunakan lagi bakul baju macam ni, apa kata you all pujuk cik abang tu untuk dapatkan satu bakul baju yang cantik dalam link dekat bawah. Dia ada 3 saiz tau. Saiz medium, saiz large dan juga saiz extra large. Yang dekat tangan saya sekarang ni adalah saiz extra large. Yang ni fresh daripada kotak saya baru dapatkan. Ini adalah apa yang you all akan dapat. Okay? Nipis je bila kita tak gunakan dan kita boleh buka dia besar macam ni bila kita nak gunakan dia. Lepas buka, jangan lupa untuk kita lock supaya dia tak terlipat balik. Tapak dekat dalam ni kita kena turunkan supaya dia terus lock dan tak terlipat lagi dah. Dia juga ada bagi 4 roda ni yang mana roda ni 2 ada kunci, ada lock dekat sini, so kita boleh lockkan dia supaya tak bergerak, dan 2 tiada kunci. Jadi kita boleh asingkan yang berkunci kat bahagian depan, yang tak berkunci dekat bahagian belakang. Cuma perlu masukkan dan tekan sahaja macam ni. Jadi kesemua roda kita dah pasangkan. Dan ada juga tangkai tu. Tangkai ni kita pasangkanlah kedua-dua belah supaya kita mudah nak tarik ke mana-mana sahaja. Oh ya, sebelum tu lupa, dia ada bagi juga satu stiker ni yang mana kita boleh lekatkan dekat bahagian sini. Tapi saya tak nak pasang sekarang sebab saya nak bagi anak saya pasangkan stiker ni. Lagi seronok kan? So guys, boleh pilih antara saiz medium, large ataupun extra large macam yang saya pegang sekarang ni. Memang sangat nice bakul laundry yang you all boleh beli dari beg kuning dekat bawah. Mantap.